Daun kari ni simple, kelebihan dia bantu kita punya penghadaman. Ush, Dia daun kari bantu penghadaman? Ya, ramai Daun orang tak kari? sedar. And cuba kau fikir logik. Kenapa orang zaman-zaman dulu, bila dia orang macam create logik. resepi macam kari ke apa, benda tu bukan kebetulan tu. Macam tak, Orang sebab zaman dulu diorang ada like method yang diorang gunakan untuk decide untuk create satu-satu lauk ataupun masakan. tu kalau kita makan kari banyak sangat, senang nak membuang. Tak juga, depends. Ada certain orang dia sensitif dengan santan contoh, membuatkan dia lebih senang untuk membuang sebabkan santan yang ada dalam kari tu juga. And ada certain kari yang tak ada santan. So ada certain kari yang letak susu. So banyak faktor membuatkan kenapa orang tu membuang kalau dia makan. Tapi macam dalam air ni kita letak daun kari sebab memang dah terbukti, research telah membuktikan dia bantu penghadaman. So ramai orang mungkin dia nak kurangkan bloating dan sebagainya, kita letak benda-benda macam ni untuk bantu penghadaman. Dan kita ada juga apple cider vinegar dalam tu. Apple cider vinegar pun ada? Yep, kita ada untuk bantu insulin resistance. Ada certain orang insulin tak bertindak dengan sepatutnya, kita boleh amalkan apple cider vinegar yang kita letak dalam tu juga. Kita ada madu, obviously untuk manis dan bagi kau boleh telan lah sikit benda tu. Tapi di same time sebab madu pun Allah SWT Nabi SAW bagi tahu dia adalah penawar bagi banyak penyakit juga kan. And so fenugreek leaf pun kita letak untuk fenugreek. Ya, fenugreek. Bro, tak faham the English bagi Melayu lah. Fenugreek tu memang nama dia lah. Aku tak tahu siapa bagi nama dia. Tapi point dia adalah fenugreek ni ramai orang gunakan suplemen ni untuk bantu dia punya testosteron.